Aku main gitar. Mula-mulanya tengok dengar lagu Offspring kan? Lagu Come Out and Play. Lepas tu ada member aku sebelah rumah ni, budak lah. Bukanlah budak pun, member lah. Tapi dia bawa aku lah. Adik-beradik dia semua power-power main gitar. Ini adik dia yang dah sekali ni lepak dengan aku. Aku lah suruh dia ajar dia. Aku lah suruh dia ajar pula. Betul lah. Kita ajar lah. Aku suruh dia ajar aku lah. Cakap, ajar aku main lagu tu. Lagu Red Bull tu kan. Oh, dulu lagu Come Out and Play tu lagu Red Bull. Iklan. Start tu dia ajar. Lepas tu lama-lama barulah aku tahu dengan Nirvana. Bila dengar Nirvana ni lagi aku semangat nak main gitar kan. Ha, tapi zaman tu slow-slow kira aku banyak dengar band-band macam tu lah. Tak adalah band berat-berat. Macam rock-rock, grunge-grunge. Punk rock pun macam tu lah. Green Day, Offspring. Sebab zaman tu pun itu antara band punk yang orang cakap dah komersial kan. Jadi Dah orang komersial orang lah. senang nak Mana-mana senang pun nak orang access tahu lah. kan. Senang jumpa kan.